Bismillahirrahmanirrahim. Awalan Al-Muqaddimah. Apa itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom atau dalam bahasa Arab dia Tasnif Bloom adalah satu framework atau rangka kerja yang dibangunkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 li tasnif mustawayat untuk mengkelaskan tahap-tahap pemikiran dalam proses pembelajaran. Apa tujuan dia? Tujuan dia Musa'adatul Mu'allimin fi tahdid ahdaf wa adars, membantu guru merancang objektif dalam pembelajaran. Seterusnya watasmim al-ansyitah ta'limiyah, membantu guru menilai tahap pemahaman pelajar, dan juga watakwim ada'u talabatu hasbud darajah, menyusun aktiviti dalam PDP mengikut tahap kesukaran. Ini daripada tahap yang mudah hingga ke tahap yang sukar. Di dalam taksonomi Bloom ni dia ada dua benda, iaitu majalat dan juga mustawayat. Semua kita pergi kepada majalat Tasnif Bloom, iaitu hierarki ataupun domain utama yang ada dalam taksonomi Bloom ni. Dia ada tiga yang qasimun ila salasa, iaitu majalul ma'rafi, majalul wajdani dan juga majalul haraki. Dalam majalul ma'rafi ni dia adalah perkara yang berkaitan dengan proses mental, iaitu kognitif seperti berfikir, mengingat, memahami dan juga menganalisis maklumat. Yang kedua, majalul wajdani, dia adalah domain efektif, iaitu perkara yang melibatkan dengan pembentukan nilai, sikap, akhlak dan sebagainya. Yang ketiga, majalul haraki, perkara yang melibatkan kecekapan dalam melaksanakan aktiviti fizikal dan juga kemahiran yang praktikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم سأقدم لكم عرضا بسيطا عن مستويات تصنيف بلوم معدل 2001. يتكون هذا التصنيف من 6 مهارات تفكير المرتبة من الأدنى إلى الأعلى. أولا وتذكر، ثانيا الفهم، ثالثا التطبيق، الرابعا التحليل، الخامسا التقييم أو تقويم، وآخرا الإبداع أو ابتكار. هذا التصنيف يساعد المعلم والطالب في تحسين عملية التعليم والتعلم. الآن سأقدم عن مستوى تذكر. التذكر هو أدنى مستوى في تصنيف بلوم. في هذا المستوى يقوم المتعلم باسترجاع المعلومات التي تعلمها من قبل دون حاجة إلى التفسير أو التحليل. Aras mengingat ialah aras paling rendah dalam taksonomi Bloom, di mana pelajar hanya perlu mengingat semula maklumat tanpa perlu menghuraikan atau menganalisis. Aras ini merupakan aras paling penting dan sangat penting dalam pembelajaran. Kenapa? Sebab kat sinilah pelajar mula memperoleh, mendapat dan menyimpan maklumat dalam memori mereka. Pada tahap ini, pelajar hanya perlu mengingat, mengenal pasti, menyatakan kembali atau mengulangi maklumat yang telah dipelajari tanpa perlukan penjelasan yang mendalam. Jadi kita tengok apa dia khasais mustawa tadhakkur, ciri-ciri aras mengingat. Awalan, tikrarul maklumat, mengulang maklumat. Wathani, tadhkurul haqa'iq wal mafahim, mengingat fakta dan konsep. Wathalis, zikrul maklumat duna syarhin, menyatakan maklumat tanpa huraian. Wal akhir, ijabah mubasyirah minal kitab awil dhakirah, jawapan terus daripada buku ataupun memori pelajar tersebut sendiri. ثم سننتقل إلى أفعال الأمر وأدوات الاستفهام المستخدمة. Jadi kita tengok apa dia senarai kata perintah dan kata tanya yang boleh kita gunakan sebagai seorang guru kepada pelajar. Yang pertama ada ma, man, mata, aina, sami, uzkur, adik, ikhtar, sonif, wa'ati misalan. Jadi kamu semua boleh cakna dan salin antara
kata tanya dan kata perintah yang saya sediakan di slide ini. Dan kita boleh juga tengok contoh amthilah lil as'ilah yang saya lampirkan. Yang pertama, contoh dia ma makna al-fi'il. Yang kedua, uzkur arkanul Islam. Dan yang terakhir adalah mata nalat Malaysia al-Istiqlal. Dan semua pertanyaan ni tak memerlukan pelajar tersebut untuk menjelaskan, tetapi hanya perlu menyatakan kembali maklumat yang dipelajari dan maklumat yang diingati. Summa mustawal al-fahmi. الفهم هو المستوى الثاني في تصنيف بلوم وفيه يظهر المتعلم قدرته على التفسير المعلومات وشرحها بأسلوب خاص. Selepas pelajar menguasai aras mengingat, barulah mereka bergerak ke aras kedua, iaitu aras memahami. Pada tahap ini, pelajar bukan sahaja perlu mengingat setiap maklumat, tetapi menunjukkan bahawa mereka benar-benar faham apa yang telah mereka pelajari. Mereka perlu mengolah maklumat dengan menggunakan ayat sendiri, menerangkan maksud sesuatu konsep, membuat huraian, meringkaskan isi penting, membanding beza idea dan bahkan membuat jangkaan melalui pengetahuan sedia ada. Summa sanazir ila ashkalul al-fahmi al-thalasa. Ada 3 bentuk pemahaman. Yang pertama adalah at-tarjamah, penterjemahan. Tahwilul maklumat min syaklin ila syaklin akhar duna taghyirul makna. Yang mana menukar maklumat kepada bentuk lain tanpa ubah makna. Contohnya, menukar jadual kepada perenggan. Saya boleh bagi contoh ketika soalan insya. Okay, kita semua jawab soalan insya yang mana ada satu section ada poster. Poster sebagai contoh poster orang gotong royong. Jadi kita perlu tukarkan poster tersebut kepada insya, kepada perenggan, kepada ayat kita sendiri untuk mentafsirkan apa yang kita faham melalui gambar tersebut. Okey, faham? Yang kedua adalah at-tafsir, penafsiran. Syarhu al-makna wa i'adah siyawah al-fiqrah bi uslubil muta'alim. Pelajar menghuraikan maksud sesuatu idea atau maklumat menggunakan bahasa sendiri. Wasalis istikhlas, ekstrapolasi. Yang mana at-tanabu bit nataij au istantaju bina'i ala maklumat, membuat jangkaan atau inference berdasarkan maklumat yang telah dipelajari. Summa min amsila af'alul amri wa adawatul istifham al-mustahdamah. Kamu semua boleh salin dan catnya antara kata perintah dan kata tanya yang saya sediakan. Dan kita tengok juga wa min amsilah lil as'ilah. Yang pertama adalah limaza an-nazafa al-muhimma, wadih al-farqu bainal isim wa fi'il, kaifa ya'ishu as-sama' fil ma', bi ayyi tariqah yumkinu himayah al-bi'ah. Dan semua pertanyaan ni memerlukan pelajar untuk menjelaskan apa yang mereka fahami. Jika kita perhatikan, walaupun aras mengingat dan aras memahami kelihatan mudah, namun kedua-duanya sangat penting. Kenapa? Sebab kedua-dua aras ini merupakan asas kepada perkembangan pemikiran aras tinggi. Guru perlu memastikan pelajar benar-benar menguasai kedua-dua tahap ini supaya mereka dapat melangkah ke peringkat yang lebih kompleks, yang lebih susah. Tanpa asas yang kukuh, pelajar mungkin hanya mampu menghafal tetapi tak mampu untuk gunakan pengetahuan tersebut dalam situasi sebenar. Kesimpulannya, aras mengingat membantu pelajar menguasai fakta dan maklumat asas yang diperlukan dalam pembelajaran. Manakala aras memahami memastikan pelajar boleh mengolah maklumat itu dengan cara yang lebih
bermanfaat dengan cara mereka sendiri, dengan kefahaman mereka sendiri. Penguasaan dua aras ini bukan sahaja membentuk pelajar yang cemerlang secara akademik, tetapi juga melahirkan individu yang berkeupayaan berfikir secara kreatif dalam membuat keputusan serta menyelesaikan masalah. Oleh itu, kita sebagai pendidik bertanggungjawab memastikan pengajaran yang dirancang memenuhi keperluan dua aras asas ini dengan berkesan. Itu sahaja daripada saya. Summa sanatakilu ila wa'id. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سأتحدث اليوم عن المستوى الثالث في تصنيف بلوم للأهداف التعليمية وهو مستوى التطبيق. يعد هذه المستوى من 4 نقاط رئيسية. أولا الهدف، حث المتعلمين على استخدام المعرفة المكتسبة في المواقف العملية. ثانيا يتضمن نقل الفهم إلى سياقات جديدة وحل المشكلات وتنفيذ المفاهيم في سيناريوهات العالم الحقيقي. ثالثا دار المعلم، تصميم أنشطة تحفظ الطلاب على تطبيق المعرفة النظرية لتعزيز الارتباط بين التعلم والتطبيق العملي. رابعا أمثلة، استخدام الصيغ الرياضية لحل المسائل أو تطبيق المهارات اللغوية لكتابة المقالات. At-tatbiq ni ialah mengaplikasi, iaitu pelajar menggunakan pengetahuan, konsep atau kemahiran yang dipelajari dalam situasi sebenar. Sebagai contoh, dalam bahasa Arab, pelajar menggunakan kaedah nahwu yang dipelajari untuk membina ayat baharu dengan struktur yang betul. Manakala dalam bidang matematik pula, pelajar tersebut menggunakan formula luas segitiga untuk menyelesaikan soalan dunia sebenar, seperti mengira luas bumbung rumah. Fokus utamanya adalah pelajar bukan sekadar tahu atau faham sesuatu konsep, tetapi pelajar boleh menggunakannya secara praktikal. Manakala peranan guru ialah guru perlulah merancang aktiviti yang membolehkan pelajar mempraktikkan teori yang telah dipelajari. Contohnya melalui tugasan amali, simulasi atau penyelesaian masalah. ثم ننتقل الآن إلى أسئلة مستوى التطبيق. Okey, baik. Seterusnya, saya akan sambung kepada contoh-contoh soalan bagi tahap aplikasi. Yu'addu hazihil as'ilah ila thalathatin naqat ra'isiyah. Awalan, al-hadaf al-asasi. Taqyim qudratut talib ala tatbiq al-ma'lumat wal maharat al-muktasibah bisyaklin hakiki wa amali. Yang pertama, objektif utamanya adalah menilai keupayaan pelajar untuk mengaplikasikan maklumat dan kemahiran yang telah diperoleh secara nyata dan praktikal. Thaniyan, at-tarkis. Tarkazu hazihil as'ilah ala kaifiyat halil mushkilat wa nukilul fahmu ila siyaqati jadidah. Yang kedua, soalan-soalan ini memfokuskan atau menekankan cara menyelesaikan masalah dan memindahkan pemahaman ke konteks baharu. Thalithan, al-ghayah al-ma'rifiyah. Ithbat qudratut talib ala istikhdam al-qawaid, al-mabadik wa turuq fi mawaqif malmusah. Yang ketiga, tujuan konektifnya ialah membuktikan kebolehan pelajar menggunakan peraturan, prinsip dan kaedah dalam situasi yang konkret. Thumma amthilah alal as'ilah. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh bagi soalan tahap mengaplikasi.
أولا كيف يمكنك حل المشكلة طلب خطة عمل أو استراتيجية لحل الموقف عملي. Yang pertama, bagaimana anda boleh menyelesaikan masalah, iaitu meminta pelan tindakan atau strategi untuk situasi praktikal. ثانيا كيف يمكنك تعديل طلب تغيير أو تكييف معلومة أو إجراء في سياق معين. Yang kedua, bagaimana anda boleh mengubah sesuai, iaitu meminta perubahan atau penyesuaian maklumat atau prosedur dalam konteks tertentu. ثالثا استخدام المعلومات التي تعلمتها أنفي طلب توظيف المعرفة النظرية في مهمة محددة. Yang ketiga, gunakan maklumat yang anda pelajari tentang dalam, iaitu meminta penggunaan pengetahuan teori dalam tugasan yang ditetapkan. Wa akhiran awdah kaifa yumkinuka tatbiq talab syarh khutuwat at-tanfiz al-amali li mafhum ma. Yang terakhir sekali iaitu jelaskan bagaimana anda boleh mengaplikasikan, iaitu meminta penjelasan langkah-langkah pelaksanaan praktikal sesuatu konsep. ثم ننتقل إلى التحليل. يعد هذا التحليل إلى 5 نقاط رئيسية. أولا الهدف، التركيز على تقسيم المعلومات وتجزئتها وفحص العلاقات والروابط فيما بينها. ثانيا يتضمن تحديد الأنماط وتمييز بين العناصر وفهم الهيكل التنظيمي للمعلومات. ثالثا الأهمية، تساهم المهارات المتطورة في هذه المرحلة بشكل كبير في تعزيز قدرة الطالب على التفكير النقدي. رابعا أمثلة، تشريح البيانات التجريبية في العلوم أو تفكيك المواضع ودوافع الشخصيات في الأدب. خامسا الأساليب الفعالة، الأسئلة الفلسفية وأنشطة تحليل البيانات وأنشطة القراءة النقدية. Okey, baik. Tahlil ni ialah menganalisis, iaitu pelajar perlu memecahkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami struktur, mengenal pasti corak, perbezaan dan hubungan antara idea. Sebagai contoh, dalam bahasa Arab atau sastra, pelajar perlu menganalisis maksud tersirat dalam puisi atau ayat Al-Quran dengan meneliti struktur dan gaya bahasa. Manakala dalam subjek sains pula, pelajar perlu menganalisis data eksperimen untuk mengenal pasti pola atau punca kesilapan. Fokus utamanya adalah pelajar perlu berfikir secara kritikal, bukan sekadar menerima maklumat tetapi menilai bagaimana dan mengapa sesuatu perkara berlaku. Seterusnya, peranan guru. Guru perlulah memberi tugasan yang menggalakkan pelajar menyoal, membanding, mengelas dan menilai hubungan antara komponen. Dan akhir sekali, hasil pembelajaran atau kata kerja yang sesuai adalah analisis, bezakan, klasifikasikan, susun, tafsir, nilai hubungan, cari punca dan buat perbandingan. ثم ننتقل إلى أسئلة مستوى التحليل. Okey, baik. Seterusnya, saya akan sambung kepada contoh-contoh soalan bagi tahap menganalisis. يعد هذه الأسئلة إلى نقطتين. أولا الهدف الأساسي، حث الطالب على تحليل المعلومات والتفكير فيها بعمق للوصول إلى نتائج محددة. Yang pertama, objektif utamanya adalah mendorong pelajar untuk menganalisis maklumat dan berfikir secara mendalam mengenainya
demi mencapai kesimpulan tertentu. ثانياً الغاية المعرفية تقييم قدرة الطالب على تفكيك المعلومات وتحديد العلاقات وفهم الهيكل التنظيمي للمحتوى. Yang kedua, tujuan kognitifnya adalah untuk menilai keupayaan pelajar untuk memecahkan maklumat, mengenal pasti hubungan dan memahami struktur organisasi kandungan. Thumma amthilah alal as'ilah. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh bagi soalan tahap menganalisis. Awalan, kaifa nufassir? Talab tafsir qaim ala tafkik al-anasir. Yang pertama, bagaimana anda mentafsir? Iaitu meminta tafsiran berdasarkan pecahan elemen. ثانياً ما هي الأفكار التي تثبت صحة؟ طلب تحديد الأدلة والبراهين الداعمة. Yang kedua, apakah idea-idea yang membuktikan kesahihan? Iaitu meminta pengenalpastian bukti sokongan. ثالثاً ماذا تستنتج من طلب استخلاص نتائج منطقية بعد فحص البيانات. Yang ketiga, apakah yang anda simpulkan daripada? Iaitu meminta kesimpulan logik setelah meneliti data. Rabi'an, ifhas nataij. Talab al-muraja'ah naqdiyah wa taqyim al-makhrajat. Yang keempat, periksa keputusan. Iaitu meminta semakan kritikal dan penilaian hasil. Khamisan, kum bitahlil. Talabat tajzi'ah wa tafsil fil mukawinat. Yang terakhir sekali ialah lakukan analisis terhadap meminta pemecahan dan perincian komponen. ثم ننتقل إلى التقييم يعني الخامس. يجب على الطالب أن يقيم أدلة ويقرر مدى موثوقيتها أو مصداقيتها بالإضافة إلى اتخاذ قرارات مبينة مبنية على تحليل شامل للمعلومات. يعني pelajar mesti menilai bukti dan menentukan tahap kebolehpercayaan atau kesahihannya selain membuat keputusan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap maklumat. Cuma yatatallabu at-taqyim an yakuna at-talibu qadiran ala ijra'i muqaranatin baina afkar aw an-nazariyat wa ikhtiyar al-ansabi aw al-aksari mantiqiyah. Yakni penilaian memerlukan pelajar berkeupayaan untuk membuat perbandingan antara idea atau teori dan memilih yang paling sesuai atau paling logik. Yurakkizu hadzal mustawa ala izhari qadrati tullab ala hukmi mada najahi atau fa'iliyah istirategiyatin muayyinah. Yakni tahap ini menumpukan kepada menunjukkan keupayaan pelajar untuk menilai sejauh mana kejayaan atau keberkesanan sesuatu strategi. Okey, untuk maklumat tambahan pada tahap ini, tahap kelima, yakni at-taqyim, iaitu penilaian, pelajar bukan sahaja memahami ataupun menganalisis maklumat, tetapi pelajar juga menilai kualiti, kesahihan dan keberkesanan sesuatu idea, kaedah atau hasil kerja. Ia juga menuntut pelajar berfikir secara kritikal dan membuat keputusan berdasarkan bukti serta hujah yang kukuh. Kama misal, yakni fi madatil falsafah qad yutlabu min talib taqyimul falsafati mukhtalifah hawla mawdu'i muayyin mislu akhlaq wa muqaranati
hujjaji allati qaddamaha al-falasifah mukhtalifuna summa ikhtiyar afdali summa ikhtiyar afdalu hujjatin istinadan ila al-adillah. Yakni dalam mata pelajaran falsafah, pelajar diminta menilai pelbagai pandangan falsafah tentang sesuatu topik seperti etika atau moral. Pelajar ni perlu membandingkan hujah-hujah yang dikemukakan oleh ahli falsafah yang berbeza. Contohnya Aristotle, Kant atau tokoh Al-Ghazali. Kemudian pelajar perlu menentukan hujah yang paling kuat atau paling logik berdasarkan bukti dan penjelasan yang ada. Baik, semua nantaki ila akhir yakni al-ibtikar. Baik, hadza huwa a'la mustawa fi tasnif Bloom wa yashmalu qudrata ala damji al-afkar wal mafahim li insya'i syai'in jadid atau asilin. Yakni ibtikar ni tahap tertinggi taksonomi Bloom yang merangkumi keupayaan untuk menggabungkan idea dan konsep bagi menghasilkan sesuatu yang baru atau asli. Baik, semua yatatallabu ibda' an yakuna at-talib qadiran ala tafkir kharij sunduk wa tatbiq ma'rifati bi tariqatin mubtakirah. Yakni kreativiti memerlukan pelajar berfikir di luar kotak dan menggunakan pengetahuan dengan cara yang inovatif. Semua yutamu fi hadzal mustawa khalqu hululin aw afkarin jadidatin aw i'adatu siyagati mafahim bi tariqatin mubdi'atin. Yakni pada tahap ibtikar ni, pelajar mencipta penyelesaian atau idea baru ataupun menyusun semula konsep sedia ada dengan cara yang lebih kreatif. Suma yuzhiru at-talibu fi hadzal mustawa qudratan ala intaji wal ibtikari wal qudrati ala ijadi turuki jadidatin dita'amuli ma'a muskilati awil tahaddiyah. Yakni pelajar menunjukkan keupayaan untuk menghasilkan berinovasi dan mencari kaedah baru dalam menangani masalah atau cabaran. Untuk penjelasan lagi, ibtikar ni merupakan tahap tertinggi dalam taksonomi Bloom, di mana pelajar bukan sekadar memahami, menganalisis atau menilai sesuatu maklumat, tetapi pelajar sudah mampu menghasilkan idea, produk atau penyelesaian yang baharu dan asli. Pada tahap ini, pelajar menekankan menggabungkan idea dan konsep, berfikir secara kreatif dan di luar kebiasaan untuk mencari penyelesaian yang unik, mencipta sesuatu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri, bukan sekadar meniru, dan yang terakhir menunjukkan kemampuan mencipta nilai baharu dalam ilmu, seni, teknologi atau bidang lain. Baik, misal fi maddatu al-fanni qad yutlabu minat talib tasmim qid'atin faniyatin jadidatin bi istikhdami asalib takniyatin mubtakirah. Yakni contoh dalam bidang seni, pelajar diminta menghasilkan karya seni baharu seperti lukisan, arca atau rekaan visual dengan cara dan teknik yang belum pernah digunakan sebelum ini.
pelajar tidak hanya meniru hasil seni orang lain, tetapi mencipta gaya tersendiri menggunakan bahan, warna atau bentuk yang luar biasa. ثم نستمر إلى مزايا تاكسونومي بلوم. أولا، يساعد في تخطيط أهداف التعلم، يعني تسهل تصنيف بلوم على المعلم تحديد نواتج تعلم وفقا لمستويات المعرفة، بدءا من الفهم الأساسي وصولا إلى مهارات التفكير العليا يعني HOT. ثانيا، يعني ينظم عملية التدريس، يستطيع المعلم تخطيط الأنشطة واستراتيجيات التعلم والتعلم بطريقة أكثر منهجية وفقا لمستوى الصعوبة وتطور المتعلمين. ثالثا، يعزز مهارات التفكير الناقد والإبداعي، يعني من خلال المستويات العليا في تصنيف يشجع الطلاب على التفكير التحليلي وتقييم المعلومات وإنتاج أفكار جديدة. ورابعا، يعني يسهل إعداد أدوات التقييم، يعني يمكن تكييف أدوات التقييم مثل اختيارات القصيرة والامتحانات والواجبات مع مستويات المجال المعرفي مثل أسئلة التذكر، الفهم، التحليل، التقييم والإبداع. وأخيرا نستمر إلى عيوب تاكسونومي بلوم. يعني أولا، ترتيب المستويات قد لا يكون مرنا. ليس جميع عمليات التعلم تسير بشكل خطير، من تذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التقييم، الإبداع. أحيانا يحتاج الطالب إلى الإبداع لفهم المفهوم أو التحليل قبل التذكر. ثانيا، قد يكون تقنيا ومعقدا، يعني أحيانا يؤدي التفصيل الزائد في المستويات إلى تعقيد وتثبيط عملية التخطيط للتدريس بشكل عملي. ثالثا يتطلب مهارات عالية من المعلم للتطبيق، يعني مثلا يعني إذا لم يفهم المعلم مستويات بلوم جيدا فقد تصبح الأهداف والتقييمات والأنشطة غير متناسقة يعني. وأخيرا قد يحد من الإبداع التلقائي، يعني مثلا البنية المتدرجة قد تعيق أحيانا التعلم الاستكشافي والإبداعي الحر يعني مثلا.